Sekarang ni, kalau kau hilang esok, berapa cepat kau boleh diganti? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Dulu, manusia susah diganti. Kerja ambil masa nak belajar. Hubungan ambil masa nak bina. Sekarang hampir semua benda ada pengganti. Pekerja boleh tukar. Mesej boleh auto-reply. Suara boleh disintesis. Muka boleh dijana. Kalau kau penat, sistem tak berhenti. Kalau kau pergi, benda tetap jalan. Dan tanpa sedar, soalan tu mula timbul dalam kepala. Kalau semua yang aku buat boleh diganti, Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. aku ni penting sebab apa sebenarnya? Mungkin nilai manusia tak pernah pun terletak pada betapa kita berguna. Tapi dunia hari ni ajar kita satu benda. Kalau kau tak efisien, tak cepat, tak optimum, kau rasa tak bernilai. Dan bila hidup diukur macam mesin, kita mula layan diri macam mesin. Boleh diganti, boleh ditukar, tak perlu dirasa. Mungkin soalan sebenar bukan apa nilai manusia, tapi siapa yang tentukan nilai itu? Dan kenapa kita benarkan nilai hidup kita ditentukan oleh sistem yang tak pernah peduli tentang rasa? Yang pelik tu bukan dunia. Kita Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!